Okey. Okey, orang shoot dulu tuan. Lighting, bismillah. Semua boleh lighting. Tengok habis, selesai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pandan Kuning. Okay geng, kali ni aku nak buat tutorial bagaimana kita nak servis pada kereta Myvi. Ada bunyi tikus ataupun bunyi cengkrek. Kau perasan tak? Kalau korang pagi-pagi start enjin ada bunyi macam tikus dekat depan kereta tu. Okay, kali ni kita akan servis. Dan korang sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu. Nanti aku tunjuk macam mana kita servis. Dan kita menggunakan satu produk ni je untuk kita buat supaya dia tiada bunyi lagi. Okey, korang settle. Okey, kita akan buat kereta Myvi 1.3 1.3 SE. Okey, kereta ni tahun 2014. Okey, kita start enjin Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pagi-pagi kita start enjin Okey, kita buka enjin Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mileage kereta ni dah 88,033. Dia kurang berjalan geng, tahun 2014 So kita buka aircon. Buka aircon. Nampak? Ada bunyi kan Ada bunyi. Okay, kita buka bonet. Buka bonet. Kuat bunyi kan okey. Okey, ini adalah bunyi kuat je tak nak buat dah mati. Kadang-kadang dia bunyi, kadang-kadang dia tak bunyi. Macam tu biasa. Nanti sekejap lagi dia bunyi. Nampak? Okey, solusi dia ini kan. Kita menggunakan brand Toyo Bell Racing. Pastikan Bell Bell Racing. Dia banyak keluaran dia. Dia nama Toyo. Okey, sebelum tu kita nak menggunakan direction dia, shake dulu sebelum guna. Shake, kemudian okey, nak sembuh pada bel dia, bel pastikan bel tu berjalan dulu, gerak. Kemudian kita replay berkali-kali. Kemudian jangan spray pull on pull dia. So dia ada biasa. Sebelum kita gitu, kita goncang dulu. So kena pasti bunyi dia dekat timing bell. So kita goncang. Kita goncang bagi sebati je. Masih bunyi lagi. Bunyi dia kuat je Bunyi dia kuat. Kalau bosan bunyi dia kuat. Kita akan buat semburan pada bensin. Sini pun kita buat semburan juga.
Okay, sebelum tu kita matikan dulu. Kita cek adakah ada. Kita matikan ya. Kita matikan. Okay, kita matikan dulu. Kita matikan enjin. Kita nak cek ada punya adakah sama ada dia dah bergoyang dia punya bearing dia. Cara kita nak cek, kita tengok, kita rasa dengan tangan rasa dengan tangan. Oh, bearing ketat pasang dia ketat. Ketat bearing dia. Ketat dia tak longgar sikit. Dia sebenarnya tak boleh terlalu longgar dan tak boleh terlalu ketat sebenarnya bearing ni. Tu dia pasang memang ketat. Bearing baru kita kita servis dan kita tukar yang baru panas. Baru pasang je dah panas Ni aircon dia. Aircon dia sejuk Yang ni panas. So kita nak rasa panas. Ni panas. Panas. Ni tu dah. Okey. Shoot dulu kan. Apa ini? Ini enggak. Semua pada bearing ni bearing. Bismillah. Semua pada bearing. Okey. Tengok. Tengok tak ada bunyi lagi Tengok habis selesai masalah. Ini okey, sembur sini. Semua kat bearing dia. Okey. Tak ada bunyi dah. Tak ada bunyi dah. Settle masalah Okey. Korang dapatkan bearing brass 300 ml pastikan original. Okey, sebelum guna korang tengok lesson ni. Okey. Settle masalah. Tak ada bunyi dah
Okay, mantap. Okay,